Terdapat satu aspek pelik alam semesta, suatu keadaan yang melampaui segala logik. Bagaimana mungkin sesetengah orang dengan mudahnya menarik kekayaan semudah mereka bernafas, manakala yang lain menghabiskan sepanjang hidup berjuang, berhempas pulas, berkorban, namun tetap terperangkap dalam kemiskinan. Mereka berdedikasi tinggi, mendidik diri, mematuhi segala peraturan, namun mereka seolah-olah berputar di tempat yang sama tanpa henti, seolah-olah alam semesta tidak mengindahkan mereka. Bagaimana jika saya nyatakan bahawa kunci itu bukan terletak pada tindakan mereka, tetapi pada intipati diri mereka? Bahawa kemakmuran itu bukan sesuatu yang anda peroleh, tetapi suatu keadaan yang anda benarkan diri anda huni. Saya faham, ia kedengaran tidak masuk akal. Namun, yang tidak masuk akal itu adalah peringkat awal transformasi. Untuk tempoh yang lama, saya beranggapan bahawa kewujudan ini hanyalah kebetulan. Saya memerhatikan individu-individu memperoleh kelimpahan, kebebasan, dan pengiktirafan dengan mudahnya sehingga saya kebingungan. Seolah-olah wang mengalir begitu sahaja kepada mereka, sedangkan saya berhempas pulas hanya untuk meneruskan hidup. Saya bekerja sehari suntuk, mendedikasikan diri, melakukan segala yang dikatakan betul, tetapi semakin keras saya berusaha, semakin sukar kejayaan digapai. Pada saat skim saya menemui sesuatu yang mengubah sepenuhnya haluan hidup saya, mata wang tidak tertarik oleh usaha fizikal, tetapi oleh getaran dalaman. Ia seperti magnet tidak kelihatan yang bertindak balas terhadap tenaga yang anda pancarkan dan, untuk tempoh yang lama, magnet saya telah diatur untuk menolak semua yang paling saya inginkan. Kewujudan saya ditentukan oleh mentaliti kekurangan. Setiap satu idea saya tentang kewangan dipenuhi ketakutan. Ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan kehilangan, ketakutan tidak cukup baik. Dan alam semesta, yang benar-benar tidak berat sebelah, hanya mencerminkan semula ini kepada saya. Jika saya memancarkan kebimbangan, apa yang saya terima adalah lebih banyak sebab untuk bimbang. Ia mudah, namun merosakkan. Anda tidak akan dapat menarik apa yang anda takuti. Tenaga ketakutan menolak apa yang anda inginkan, sama seperti kutub magnet yang serupa akan menolak antara satu sama lain. Dan apabila saya memahami ini, saya sedar bahawa masalahnya bukan dunia, bukan wang, dan bukan juga kekurangan peluang, masalahnya adalah frekuensi getaran yang saya pancarkan. Ada individu yang, tanpa menyedarinya, menjalani sepanjang hidup mereka selaras dengan kekurangan. Mereka adalah golongan yang mengungkapkan frasa seperti wang tidak tumbuh di pokok, sukar untuk makmur dengan jujur, saya memang tidak ditakdirkan untuk kaya. Pernyataan-pernyataan ini, yang diulang-ulang bertahun-tahun, menjadi arahan dalaman dalam minda sepada sedar. Dan minda sepada sedar tidak membezakan antara fakta dan fiksyen, ia hanya menurut. Ia berfungsi sebagai pembantu setia, terlatih untuk menghasilkan tepat apa yang paling anda percayai. Dengan terus-menerus mempercayai bahawa wang adalah terhad, minda sepada sedar memahami, jauhkan ia. Dan skim tepatnya yang ia laksanakan, dengan ketepatan yang tidak pernah gagal. Saya juga mengalami batasan berulang ini. Saya melaksanakan tugas saya dengan bersungguh-sungguh, namun sumber kewangan seolah-olah lesap dari genggaman saya. Setiap bulan, saya mendapati diri saya berada dalam dilema yang sama, bergelut untuk membayar hutang, cuba menangguhkan impian. Saya beranggapan bahawa saya perlu menghasilkan lebih banyak, berusaha lebih keras, berkorban lebih lagi. Namun, apa yang benar-benar saya perlukan adalah perubahan dalam mentaliti. Kerana kekayaan tidak mengalih kepada mereka yang berjuang untuknya, ia mengalih kepada mereka yang selaras dengannya. Dan keselarasan itu bermula dari minda. Saya masih ingat kali pertama saya jelas memahami ini. Saya sedang duduk, memerhatikan seorang rakan yang seolah-olah wujud dalam alam yang berbeza. Dia tidak berusaha sekeras saya, namun nampaknya mudah menarik peluang. Dia berbicara tentang masa depan dengan semangat, bukan ketakutan. Dia melihat peluang di mana saya hanya melihat halangan. Dan, pada satu ketika, dia mendedahkan sesuatu kepada saya yang sangat menyentuh hati. Anda cuba mengejar kekayaan, sedangkan pada hakikatnya, anda seharusnya hanya membiarkannya datang kepada anda. Pada masa itu ia kedengaran sangat bercanggah, tetapi saya tidak pernah melupakannya. Lama-kelamaan, saya menyedari kebenarannya.
Membiarkan kekayaan datang kepada anda tidak bermakna bersilang tangan dan mengharapkan kejadian luar biasa. Ia bermakna menyelaraskan getaran, emosi, dan frekuensi anda. Ia adalah pemahaman bahawa wang adalah aliran kehidupan yang organik, bukan ganjaran yang perlu anda peroleh dengan susah payah. Tumbuhan tidak bergelut untuk mekar. Arus sungai tidak perlu memaksa jalannya ke laut, ia hanya mengalir. Perkara yang sama berlaku untuk kelimpahan. Apabila persepsi anda bebas, apabila semangat anda bergetar dengan rasa selamat dan penghargaan, wang akan mencari jalan untuk sampai kepada anda, kerana anda menjadi saluran yang tidak terhalang, bukan penyekat. Dan mungkin anda bertanya, tetapi bagaimana saya mengubah tenaga ini, jika keadaan saya sekarang dibebani dengan hutang, kewajipan, dan kebimbangan? Jawapannya ialah realiti semasa anda hanyalah cerminan diri dalaman anda. Ia adalah hasil getaran masa lalu, kepercayaan nenek moyang yang masih memancarkan pengaruhnya. Untuk mewujudkan realiti baharu, anda perlu mula beresonansi dengan yang baharu sebelum ia menjadi kenyataan. Inilah sebabnya ramai yang terperangkap, mereka menunggu keadaan berubah dahulu, barulah mereka berasa makmur. Tetapi urutannya terbalik. Anda perlu berasa makmur dahulu, dan kemudian keadaan akan menyusun semula di sekeliling anda. Saya menghayati ini melalui pengalaman. Pada mulanya, ia kelihatan mustahil. Saya mempunyai tanggungjawab kewangan, saya kecewa dan keliru. Namun, saya mula mengubah kepercayaan halus. Saya mula bersyukur atas sedikit yang saya ada, untuk membayangkan wang sebagai daya rakan kongsi, bukan musuh. Saya mula melihat setiap sedikit nilai yang datang dalam hidup saya sebagai benih, bukan sebagai bukti kekurangan. Dan, secara beransur-ansur, momentum mula berubah. Peluang mula muncul. Orang ramai mula datang. Dan yang paling ketara, saya mula berasa berubah. Pernahkah anda perasan bagaimana perasaan anda apabila anda berasa tenang, selamat, bermotivasi? Seolah-olah seluruh alam semesta bertindak memihak kepada anda. Inilah rentak kemakmuran. Dan yang sebaliknya juga benar. Apabila anda tegang, takut, berasa seolah-olah anda berjuang melawan masa, laluan tertutup. Inilah sebabnya ramai individu berkemampuan kekal terperangkap dalam kemunduran, kerana tenaga yang mereka pancarkan adalah tenaga penentangan, bukan keselarasan. Tiada apa yang berubah sehingga anda mengubah medan tidak ketara yang mengelilingi anda. Bayangkan setiap pemikiran sebagai frekuensi yang dihantar ke alam semesta. Jika anda menghantar isyarat ketakutan, kekurangan, dan keraguan, alam semesta mengembalikan corak yang sama. Tetapi jika anda menghantar isyarat kepastian, kegembiraan, dan penghargaan, alam semesta menyusun semula seluruh persekitaran anda agar sesuai dengan paradigma baharu ini. Ia seperti menara radio, anda tidak boleh mendengar lagu yang berbeza jika anda kekal di stesen yang sama. Saya terpaksa kehilangan segalanya untuk memahami kebenaran ini. Apabila akhirnya saya mendapati diri saya dibebani hutang, tanpa visi, dan keletihan, sesuatu pecah dalam diri saya. Saya berhenti berjuang dan mula mendengar kata hati sendiri. Dan dalam kesunyian skim saya memahami bahawa wang tidak pernah menjadi penghalang, sayalah penghalangnya. Mentaliti saya adalah halangan itu. Dan sejak saat saya mengubah resonansi saya, seluruh keadaan mula berubah. Wang adalah tenaga yang bergerak. Ia menghargai kejelasan, aliran, keselamatan. Ia menjauhkan diri daripada tekanan, ketakutan, dan keterikatan. Jadi, jika anda mahu ia sampai kepada anda, mulakan dengan menganalisis apa yang anda rasa apabila anda memikirkannya. Jika apa yang anda rasa adalah beban, ketidakbetulan, atau kegelisahan, sudah tiba masanya untuk menala semula. Tetapi jika apa yang anda rasa adalah kepuasan, kebebasan, dan penghargaan, ketahuilah bahawa kelimpahan sudah dalam perjalanan. Kerana wang, seperti segala sesuatu di alam semesta, tidak bertindak balas kepada apa yang anda dakwa inginkan, ia bertindak balas kepada apa yang anda jelmakan. Sejak muda, saya diajar untuk mempercayai bahawa kejayaan adalah hasil kerja keras, bahawa kekayaan adalah sesuatu yang perlu diperoleh melalui pengorbanan, dan bahawa orang yang bertuah, entah bagaimana,
pasti telah melakukan sesuatu yang salah untuk mencapai status mereka. Saya membesar mendengar frasa seperti wang tidak membawa kebahagiaan, mereka yang bermula dengan sedikit akan berakhir dengan sedikit, orang kaya tidak pernah puas. Dan betapa naif pun ungkapan-ungkapan ini, ia menjadi seperti program dalaman yang tercatat dalam jiwa saya. Saya tidak mengetahuinya, tetapi setiap satu daripada tanggapan ini secara senyap membentuk hidup saya. Minda sepada sedar tidak membantah, mempersoal, atau memeriksa, ia hanya menyerap apa yang anda dengar kerap, dan mengubahnya menjadi model tingkah laku automatik. Dan skim tepatnya yang berlaku kepada saya. Selama beberapa dekad, saya mengikuti jalan yang bukan milik saya. Saya bangun, saya bertindak, saya berusaha, tetapi rasanya saya terperangkap di atas treadmill yang tidak ke mana-mana. Dan semakin saya bergerak, semakin letih saya, kerana, jauh di dalam diri saya, terdapat kepercayaan bahawa saya tidak layak mendapat lebih daripada itu. Inilah yang berlaku apabila minda anda diselaraskan kepada kekurangan, tidak kira berapa banyak anda cuba maju, sesuatu sentiasa menarik anda kembali ke permulaan. Ia seperti cuba mengisi bekas yang bocor. Anda mendedikasikan diri, tetapi daya hidup mengalir lesap, kerana kerangka asas yang mengawal segala-galanya, kesedaran sepada sedar, dikonfigurasikan untuk hasil yang berbeza. Hakikatnya, kebanyakan individu tidak kekurangan pengetahuan. Mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan. Mereka tahu mereka perlu menabung, melabur, mengoptimumkan pengurusan masa, mencari peluang. Namun, masalahnya bukan pada apa yang mereka tahu, ia adalah pada apa yang mereka percayai. Minda tidak sedar bertindak seperti autopilot pesawat, ia sentiasa membawa anda kembali ke laluan yang diprogramkan. Jadi, jika secara dalaman anda memegang kepercayaan seperti wang sukar diperoleh, hidup ini susah, atau nasib tidak boleh dipercayai, minda sepada sedar anda akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan realiti tersebut. Saya masih ingat suatu tempoh dalam hidup saya apabila saya tidak dapat memahami mengapa tiada apa pun yang berjaya. Saya akan membaca buku-buku kejayaan, menonton ceramah, dan mengikuti kursus, tetapi wang selalu lesap dari genggaman saya dengan cepat. Ia sangat mengecewakan, dan saya merasakan rasa malu yang mendalam. Sehingga suatu hari, saya menyedari bahawa tidak kira berapa banyak yang saya pelajari, saya kekal sebagai lelaki yang sama, terhad dan tidak yakin. Pengetahuan intelektual tidak mempunyai kuasa sebenar sehingga ia berubah menjadi perasaan. Dan perasaan itu, seterusnya, berasal daripada kepercayaan yang tertanam dalam minda sepada sedar anda. Segala yang anda alami dan dengar sejak kecil, semua pengalaman formatif itu, ia tercatat dengan kukur di sana. Jika anda membesar dengan mendengar bahawa wang menyebabkan masalah, alam bawah sedar anda akan melakukan apa sahaja untuk melindungi anda daripada kekayaan. Ya, melindungi. Kerana ia menganggap wang berbahaya, dan ia akan mengatur situasi untuk anda kehilangannya. Anda mungkin memperoleh pendapatan yang lumayan, namun masih berbelanja secara impulsif. Anda mungkin melancarkan perniagaan yang menjanjikan dan kemudian tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan untuk mengambil langkah seterusnya. Anda mungkin berada di ambang untuk mendapatkan peluang penting dan, atas sebab yang tidak diketahui, mensabotaj seluruhnya. Ini bukan nasib malang, ini adalah alam bawah sedar anda yang berusaha untuk memastikan anda selamat dalam batas apa yang dianggapnya normal. Fikirkan mereka yang memenangi loteri dan menghabiskan wang kemenangan mereka dalam masa beberapa tahun. Atau para profesional yang sangat berbakat yang, walaupun memiliki pengetahuan dan usaha tanpa jemu, mendapati diri mereka terperangkap dalam stagnasi. Ini berlaku kerana minda bawah sedar mempunyai kuasa yang lebih besar daripada mana-mana rancangan rasional. Anda tidak akan dapat menjalani realiti yang ditolak secara asas oleh minda mendalam anda. Ia pasti akan mencari jalan untuk menarik anda kembali ke pola yang dipercayainya milik anda secara intrinsik. Dan majoriti orang tidak menyedari dinamik ini, hidup sebagai hamba kepada pola yang sebati ini. Saya sendiri telah melalui ini. Saya menghabiskan bertahun-tahun mengulangi kesilapan keuangan yang sama, membuat keputusan impulsif yang sama, dan bergelut dengan ketakutan yang sama.
Rasanya seolah-olah ada kuasa yang tidak kelihatan sentiasa mengemudi saya kembali ke situasi yang sama. Kuasa ini, akhirnya saya faham, adalah kemuncak segala yang saya percayai tentang diri saya dan dunia. Hanya apabila saya mula benar-benar memerhati fikiran saya dan, yang lebih penting, emosi yang bergolak di bawahnya, barulah saya menyedari bahawa saya hanya mengikut skrip yang bukan milik saya secara sahih. Minda bawah sedar berfungsi seperti perisian yang tidak kelihatan. Ia beroperasi di latar belakang, mendikte lebih daripada 90% tindakan harian anda. Dan, seperti mana-mana program komputer, jika kod asasnya rosak, hasilnya juga akan rosak. Anda mungkin bangun dengan penuh rancangan dan keazaman, tetapi jika minda anda diprogramkan untuk kekurangan, ia pasti akan mencari jalan untuk mensabotaj kemajuan anda sendiri. Ini boleh menjelma sebagai penangguhan, ketakutan, keraguan diri, atau bahkan rasa bersalah. Berapa kerapkah anda berasa bersalah kerana menginginkan lebih banyak wang? Berapa kerapkah anda meyakinkan diri anda bahawa memiliki banyak adalah salah, atau bahawa meminta lebih banyak adalah mementingkan diri sendiri? Ini bukan salah anda, ia hanyalah gambaran sistem kepercayaan yang diwarisi. Sistem ini, lebih-lebih lagi, diturunkan dari generasi ke generasi. Ibu bapa, guru, rakan-rakan, masyarakat, semua orang mengulangi naratif batasan yang sama, dan kita menyerap ini sebagai kebenaran mutlak. Inilah sebabnya mengapa seluruh keluarga, selama berdekad-dekad, mendapati diri mereka terperangkap dalam keadaan keuangan yang sama, walaupun mereka berpindah ke bandar baharu, mendapat pekerjaan yang berbeza, atau menemui peluang baharu. Minda kolektif menjana frekuensi kekurangan yang begitu kuat sehingga memerangkap setiap orang dalam pola yang sama. Tetapi ada berita baik, setiap pola boleh ditulis semula. Minda bawah sedar boleh diprogramkan semula, sama seperti komputer menerima sistem operasi baharu. Segalanya bermula dengan kesedaran. Saat anda menyedari bahawa hidup anda tidak ditentukan oleh keadaan luaran, tetapi sebaliknya oleh kepercayaan yang anda pupuk, seluruh permainan akan berubah. Anda berhenti menjadi mangsa takdir dan sebaliknya menjadi penulis cerita anda sendiri. Langkah penting pertama adalah untuk mengakui apa yang telah sebati dalam diri anda. Perhatikan reaksi anda apabila anda memikirkan tentang wang. Adakah anda berasa lega atau tegang? Selamat atau bersalah? Badan anda berkomunikasi. Melalui emosi anda, ia mendedahkan kepercayaan mana yang aktif pada masa ini. Dan tepat pada kepercayaan inilah anda mesti menumpukan usaha anda. Kerana sehingga emosi yang mendasari berubah, tiada apa-apa yang benar-benar berubah. Saya ingat dengan jelas pada suatu hari, saya duduk bersendirian, merenung timbunan bel, dan menyedari bahawa saya secara peribadi mengekalkan kitaran itu. Setiap kali saya melafazkan frasa seperti, ini terlalu banyak untuk saya, atau, saya tidak akan keluar dari situasi ini, saya mengukuhkan pengaturcaraan asas itu. Pada saat skim saya berazam untuk berhenti mengulangi frasa lama yang sama itu, untuk berhenti merasionalkan kekurangan, dan untuk mula bercakap secara berbeza, walaupun saya tidak serta-merta mempercayai apa yang saya katakan. Sedikit demi sedikit, pengulangan itu mula mengubah keadaan emosi saya. Dan apabila keadaan emosi anda berubah, tindakan anda pasti akan mengikutinya. Hari ini, saya faham bahawa kekurangan pada dasarnya bukan masalah keuangan, ia, pada intinya, adalah keadaan mental. Penawar tunggal untuknya adalah kesedaran yang dipertingkatkan. Apabila anda memerhati fikiran anda, mengenal pasti kepercayaan yang mengekang anda, dan secara sedar menggantikannya dengan konsep kelimpahan, anda mula membentuk identiti baharu. Dan identiti baharu ini beroperasi pada frekuensi getaran baharu. Ia tidak terdesak mengejar wang, sebaliknya, ia secara semula jadi menariknya, kerana ia beresonansi pada frekuensi yang sama. Pemikiran yang membawa anda ke tahap ini bukanlah pemikiran yang sama yang akan mendorong anda ke tahap seterusnya. Untuk mengubah realiti anda mesti secara asasnya mengubah model mental anda. Anda perlu berhenti menjadi sekadar cerminan kepercayaan lama dan sebaliknya menjadi cerminan kehidupan yang anda impikan. Apabila transformasi ini berlaku, apa yang dulunya kelihatan mustahil mula terbentuk di hadapan mata anda.
Kekayaan, peluang, hubungan yang tepat, segalanya mula mengalih, bukan kerana dunia telah berubah, tetapi kerana Anda telah berubah. Transformasi sebenar bermula pada hari saya memahami bahawa minda tidak berubah hanya dengan perkataan, tetapi dengan perasaan. Saya telah menghabiskan sebahagian besar hidup saya yakin bahawa jika saya hanya belajar secukupnya, membaca buku yang betul, dan dengan tekun mengikuti setiap arahan, semuanya akhirnya akan berjalan lancar. Namun, bukan pengetahuan intelektual yang membebaskan saya. Ia adalah pengulangan emosi. Ia adalah amalan konsisten untuk menyelitkan perasaan sebenar ke dalam perkataan yang saya ucapkan, sehingga ia melampaui sekadar frasa dan menjadi sebahagian intrinsik dari identiti saya. Saya ingat dengan jelas mendengar rakaman ERL Nij Tingali berkali-kali. Ribuan kali, tepatnya. Di dalam kereta, di dalam kapal terbang, di rumah. Orang ramai menyangka saya berlebihan, tetapi saya tahu bahawa sesuatu yang mendalam dalam diri saya memerlukan penulisan semula. Setiap kali saya mendengar, benih segar disemai di alam bawah sedar saya. Pengulangan ini berfungsi sebagai air untuk tanah subur minda saya. Saya dengan tekun memupuk pola baharu, naratif baharu tentang diri saya. Dan secara beransur-ansur, pengatur caraan lama yang menegaskan bahawa saya tidak cukup baik, bahawa kejayaan adalah untuk orang lain, bahawa wang adalah beban yang menyusahkan, mula kehilangan cengkaman yang menyesakan. Minda bawah sedar belajar terutamanya melalui emosi dan pengulangan. Ia tidak memahami konsep betul atau salah, mungkin atau mustahil. Ia hanya menyerap apa sahaja yang dirasakan dengan keyakinan yang kuat. Inilah sebabnya mengapa ingatan zaman kanak-kanak yang menyakitkan boleh terus mempengaruhi anda berdekad-dekad kemudian. Alam bawah sedar tidak menyedari bahawa peristiwa itu telah berlalu. Ia menghidupkan semula perasaan itu seolah-olah ia berlaku pada masa sekarang. Begitu juga, apabila anda mengulangi idea positif dengan emosi yang tulen, ia berubah menjadi kebenaran baharu untuk alam bawah sedar anda. Dan setelah alam bawah sedar menerima sesuatu idea sebagai kebenaran, idea itu pasti akan menjelma dalam realiti anda. Walau bagaimanapun, ramai orang akhirnya berputus asa. Mereka mengisytiharkan, saya terus mengulangi penegasan positif, tetapi tiada apa-apa yang berlaku. Dan di situlah terletaknya rahsia sebenar. Ini bukan tentang pengulangan mekanikal. Ia adalah tentang perasaan. Ia adalah tentang mencurahkan hati anda ke dalam apa yang anda isytiharkan. Jika anda menyatakan, saya makmur, namun pada masa yang sama berasa ragu-ragu, bersalah, atau takut, alam bawah sedar anda tidak akan menerimanya. Ia mendaftar emosi, bukan hanya perkataan yang diucapkan. Tetapi apabila anda benar-benar mula merasa walaupun hanya untuk seketika, getaran apa yang anda luahkan apabila anda sepenuhnya melibatkan diri dalam bagaimana rasanya menghuni realiti itu, sesuatu yang mendalam akan beralih dalam diri anda. Badan anda bertindak balas, tenaga anda berubah, dan frekuensi baharu mula terpancar. Inilah yang sebenarnya saya lakukan. Saya mula membayangkan diri saya hidup dalam cara yang sama sekali berbeza dengan jelas. Ia bukan sekadar bermimpi, ia adalah perasaan. Saya akan memejamkan mata dan membayangkan diri saya sudah menjalani kehidupan yang benar-benar saya inginkan. Saya membenarkan diri saya merasakan emosi yang mendalam kerana memiliki kebebasan, keselamatan, dan kelimpahan. Saya melihat diri saya dalam persekitaran yang berbeza, membuat pilihan yang berbeza, berinteraksi dengan orang yang berbeza. Pada mulanya, minda rasional saya menolaknya sebagai imajinasi bodoh. Tetapi saya berterusan. Dan semakin kerap saya mengulangi amalan ini, semakin semula jadi ia mula terasa. Pada suatu hari, saya menyedari sesuatu yang agak luar biasa. Badan saya sudah bertindak balas seolah-olah realiti yang diinginkan itu nyata. Saya akan bangun berasa lebih yakin, membuat keputusan yang lebih teguh, dan melihat peluang yang sebelum ini tidak saya sedari. Seolah-olah alam bawah sedar saya akhirnya menerima imej diri baharu ini. Dan pada ketika skim dunia luaran benar-benar mula berubah, peluang-peluang yang menguntungkan mula muncul, dan hasil positif secara semula jadi menyusul.
Ini bukan sekadar kebetulan, ia, sebenarnya, adalah perkembangan semula jadi. Perasaan adalah mod komunikasi utama untuk diri dalaman kita, minda bawah sedar kita. Dan apabila anda secara konsisten meluahkan perasaan ini, alam semesta akan bertindak balas dengan cara yang sama. Pernahkah anda memerhatikan bagaimana individu yang paling berjaya memancarkan aura ketenangan? Mereka tidak hidup dalam keputusasaan. Kata-kata mereka dipenuhi dengan keyakinan, dan tindakan mereka memancarkan jaminan. Ini berlaku kerana keadaan emosi dalaman mereka selaras sempurna dengan apa yang mereka impikan untuk dicapai. Mereka tidak cuba meyakinkan diri sendiri, mereka telah pun menerima kepercayaan itu sebagai kebenaran. Kepercayaan dibina dengan tepat melalui cara ini, melalui pengulangan emosi yang konsisten. Setiap kali anda mengalami sesuatu dengan mendalam, perasaan itu akan merekodkan maklumat baharu dalam kesedaran anda. Inilah sebabnya mengapa pengalaman traumatik begitu mencabar untuk diatasi. Namun, mekanisme yang sama yang mampu menimbulkan penderitaan juga boleh menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Ia adalah mungkin untuk memanfaatkan daya emosi yang sama ini untuk mengukir konsep baharu, gagasan kemakmuran, keselamatan, dan kelimpahan ke dalam diri anda. Saya memulakan amalan ini setiap hari. Saya akan memilih satu afirmasi dan mengucapkannya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga saya merasakan dada saya bergema dengan kebenarannya. Saya akan menyatakan, saya berasa begitu gembira dan bersyukur sekarang kerana wang sampai kepada saya dalam jumlah yang semakin besar, melalui saluran yang dijangka mahupun tidak dijangka. Pada mulanya, ia terasa seperti rentetan perkataan sahaja. Namun, selepas beberapa minggu, ia mula terasa munasabah. Dan, dengan peredaran masa, ia berkembang menjadi sesuatu yang semula jadi. Pada saat inilah segala-galanya benar-benar mula menjelma dalam hidup saya. Alam bawah sedar saya, akhirnya, telah menerimanya. Dan apabila ia percaya, alam semesta akan selaras untuk mengesahkan keyakinan itu. Tetapi ada satu perkara penting, anda tidak boleh mengubah alam bawah sedar dengan rasional. Ia tidak memahami hujah logik, statistik, atau penjelasan. Ia berhubung dengan representasi visual dan perasaan. Jadi, apabila anda membayangkan sesuatu dan merasakan emosi yang terikat dengan pemandangan itu, anda sedang berkomunikasi secara langsung dengan alam bawah sedar anda. Dan ia bertindak balas dengan menjana tingkah laku, sikap, dan situasi yang selaras dengan frekuensi getaran baharu ini. Saya menyedari bahawa kebanyakan orang cuba membawa perubahan dari luar ke dalam. Mereka menunggu pekerjaan muncul, wang tiba, situasi bertambah baik, barulah mereka meletakkan kepercayaan mereka. Tetapi dinamika alam semesta berfungsi secara terbalik. Anda perlu terlebih dahulu merasakan, percaya, dan bertindak seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Skim yang menyesuaikan frekuensi anda. Skim yang menukar tenaga menjadi jirim yang nyata. Fikirkan berapa banyak kali anda mensabotaj diri sendiri kerana, jauh di lubuk hati, anda tidak percaya anda layak mendapat sesuatu yang lebih baik. Berapa banyak kali anda menolak peluang kerana takut gagal, walaupun anda mempunyai kemampuan yang lebih daripada cukup. Ini tidak menandakan kekurangan kebolehan. Ia hanyalah minda bawah sedar yang bertindak berdasarkan perasaan lama. Dan perasaan itu hanya berubah apabila anda menggantikannya dengan emosi yang lebih kuat. Saya mula memahami bahawa setiap emosi adalah perintah. Ketakutan menghantar perintah pembatasan. Kesyukuran menghantar perintah pengembangan. Kemarahan setenan. Kasih sayang mengalih. Dan apabila saya mula merasakan kasih sayang untuk apa yang saya lakukan, untuk wang, untuk kehidupan, saya menyedari bahawa semuanya mula bertindak balas kepada saya. Wang mula muncul dengan cara yang tidak dijangka, orang mula mencari saya, pintu mula terbuka. Bukan kerana dunia telah berubah, tetapi kerana saya mengubah frekuensi komunikasi saya dengannya. Jika anda ingin memprogram semula minda anda, mulakan dengan pengulangan emosi. Pilih perkataan yang membangkitkan semangat anda, dengarkannya berulang kali, rasakannya secara mendalam. Jadikan ini kebiasaan harian. Percayalah, alam bawah sedar tidak dapat menahan ketekunan emosi. Ia mungkin menawarkan tentangan pada mulanya,
tetapi jika anda mengekalkan fokus, ia akan mengalah. Dan apabila itu berlaku, anda akan perasan apa yang saya lakukan, bahawa usaha berhenti menjadi perjuangan dan berubah menjadi aliran. Bahawa wang tidak lagi menjadi masalah dan menjadi akibat. Dan bahawa kehidupan, akhirnya, mula bertindak balas kepada apa yang anda alami, bukan kepada apa yang anda takuti, tetapi kepada apa yang anda percaya dengan seluruh diri anda. Ada satu titik dalam hidup apabila kita berhadapan dengan keputusan. Ia adalah saat yang tepat antara terus hidup dengan hasil yang sama, kepercayaan yang sama, ketakutan yang sama, atau mengambil langkah ke arah sesuatu yang sama sekali baharu, walaupun tanpa jaminan. Saya menyebutnya ujian dua laluan. Dan kita semua melaluinya. Inilah saat apabila kehidupan bertanya, adakah anda akan terus memberi makan kepada apa yang sudah lapuk, atau adakah anda akan mempunyai keberanian untuk menjadi yang baharu? Saya melalui tempoh ini dengan cara yang menyakitkan, tetapi dengan kesan transformatif. Apabila saya mula menulis kad itu dengan perkataan, saya sangat gembira dan bersyukur sekarang kerana saya memperoleh $25,000 setahun, saya tidak mempercayainya. Ia hanyalah sekeping kertas dengan afirmasi yang kelihatan mustahil. Saya memperoleh $4,000 setahun, mempunyai hutang $6,000, dan hampir tidak tahu bagaimana saya akan menampung perbelanjaan bulan depan. Minda saya menjerit, ini tidak benar, anda menipu diri sendiri. Dan mungkin betul, tetapi sesuatu di dalam diri saya mendesak saya untuk meneruskan. Jadi, saya teruskan, walaupun tanpa memahami sebabnya. Selama beberapa hari, saya membawa kad itu di dalam poket saya. Saya membaca dan membacanya berulang kali sehingga perkataan-perkataan itu mula tertanam dalam minda saya. Saya mengulanginya dalam diam, di tempat kerja, dalam kesesakan lalu lintas, sebelum tidur. Dan, secara beransur-ansur, frasa itu mula mengubah keadaan emosi saya. Saya berhenti melihatnya sebagai pembohongan dan mula melihatnya sebagai kemungkinan. Ia seolah-olah perbuatan mengulanginya membolehkan saya melihat dunia dari perspektif baharu. Peluang tidak muncul serta-merta. Tetapi saya mula melihatnya di tempat yang sebelum ini saya hanya melihat halangan. Realitinya ialah alam semesta tidak bertindak balas kepada ketidakpastian. Ia bertindak balas kepada keazaman. Selagi anda teragak-agak antara siapa tahu dan mungkin, tiada apa yang bergerak. Tetapi apabila anda memutuskan dengan keyakinan, walaupun tanpa mengetahui bagaimana, laluan mula terungkap. Bagaimana itu bukan tanggungjawab anda, ia adalah tanggungjawab alam semesta. Tugas anda hanyalah percaya cukup untuk membuat langkah pertama. Saya mempelajari ini dengan cara yang agak keras. Apabila saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya sebagai ahli bomba, ramai yang memanggil saya bodoh. Saya menukar kerjaya yang stabil untuk sesuatu yang tidak pasti, tanpa rancangan, tanpa jaminan. Dan, jujur, saya juga merasakan ketakutan. Tetapi ketakutan sentiasa menjadi penjaga tahap seterusnya. Setiap kali anda mendekati sesuatu yang mempunyai kuasa untuk mengembangkan hidup anda, ketakutan muncul untuk menguji keputusan anda. Dan ujiannya mudah, adakah anda akan mengikut ketakutan, atau adakah anda akan mengikut keyakinan anda? Iman adalah bahan bakar yang tidak dapat dilihat yang menukar sesuatu yang tidak dapat dicapai menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dan ia bukan sesuatu yang anda miliki, ia adalah sesuatu yang anda pilih untuk tanamkan. Pada permulaan, anda perlu percaya sedikit di luar apa yang kelihatan rasional. Anda perlu berpegang pada visi walaupun realiti bercanggah dengannya. Kerana di antara apa yang ada dan apa yang akan datang skim keajaiban berlaku. Di situlah alam semesta memerhatikan getaran anda, ketekunan anda, dan mula menggerakkan kepingan demi kebaikan anda. Lama-kelamaan, saya faham bahawa iman bukanlah ketiadaan keraguan, tetapi keazaman untuk bertahan walaupun ada keraguan. Saya mempunyai keraguan, ya. Saya meragui diri sendiri, saya meragui hasilnya, saya meragui prosesnya. Tetapi setiap kali saya membaca kad itu, saya menanam pemikiran baharu, dan dengannya emosi baharu. Dan emosi itu mula menjadi lebih kuat daripada ketakutan. Ketakutan melumpuhkan saya, tetapi visi itu mendorong saya.
Beberapa bulan kemudian, sesuatu mula berubah. Idea-idea mula datang kepada saya, orang-orang mula melintasi laluan saya. Ia seolah-olah dunia bertindak balas terhadap pola mental baharu saya. Dan pada ketika skim saya menyedari bahawa kehidupan sentiasa bersedia untuk memberikan apa yang saya inginkan, tetapi sedang menunggu saya untuk bersedia menerimanya. Pernahkah anda perasan bagaimana, kadang-kadang, segalanya kelihatan tersekat? Seolah-olah ada penghalang yang tidak kelihatan antara anda dan apa yang anda inginkan. Penghalang itu dibina oleh keraguan. Alam semesta tidak berfungsi dengan tenaga yang terbahagi. Ia memerlukan kejelasan. Dan kejelasan adalah satu bentuk kuasa. Apabila anda menyatakan, inilah yang saya inginkan dan memegang perasaan itu, alam semesta mula berkonspirasi dengan cara yang tepat. Tetapi apabila anda berkata, mungkin, siapa tahu, suatu hari nanti, ia tidak mempunyai apa-apa untuk bertindak balas. Resolusi adalah titik permulaan semua metamorfosis. Bukan resolusi yang cetek, tetapi yang terpancar dari dalam, serta-merta mengubah getaran anda. Ia adalah apabila anda bukan sahaja menyatakan anda akan berubah, tetapi merasakan bahawa anda tidak boleh lagi hidup seperti sebelumnya. Ia adalah apabila yang lama menjadi tidak tertanggung, dan yang baharu menjadi tidak dapat dielakkan. Saya memerhatikan ini berlaku bukan sahaja pada saya, tetapi pada ratusan orang yang saya bimbing. Orang yang terperangkap dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang menguras tenaga mereka, rutin yang membuat mereka melupakan identiti mereka sendiri. Semuanya berubah apabila mereka memutuskan mereka tidak akan lagi menerima yang minimum. Keputusan mencipta pergerakan, dan pergerakan mencipta peluang. Menariknya betapa sering kita mengharapkan keyakinan muncul sebelum kita membuat keputusan. Tetapi ia tidak pernah mendahului. Keyakinan lahir selepas anda membuat keputusan. Ia adalah hasil daripada tindakan, bukan syarat untuk bertindak. Apabila anda benar-benar memutuskan, sesuatu di dalam diri anda bergejolak. Ia seolah-olah kuasa yang tidak kelihatan mula mendorong anda ke arah yang betul. Ketakutan masih akan ada, tetapi ia berhenti memerintah. Apabila saya menulis kad itu, saya tidak mempunyai bukti bahawa ia akan berjaya. Tetapi tindakan untuk mengikat diri saya kepada realiti baharu itu mengubah saya. Saya mula berkelakuan seperti seseorang yang sudah mengalaminya. Saya mula berfikir secara berbeza, untuk menyatakan diri secara berbeza, untuk membuat pilihan yang berbeza. Alam semesta, seperti cermin, mula menggemakan versi diri saya yang diperbaharui ini. Realiti yang sedia ada mula pudar, manakala yang baharu muncul, bukan kerana rancangan yang teliti, tetapi kerana, akhirnya, saya telah berhubung dengan getaran apa yang saya ingin alami. Dan skim yang masih gagal difahami oleh ramai, alam semesta tidak memberi anda apa yang anda hanya inginkan. Ia menawarkan apa yang anda bersedia untuk terima. Dan kesediaan itu hanya datang apabila anda membuat keputusan. Pada saat itu, tanpa sedar, saya melintasi ambang yang tidak kelihatan. Saya berhenti menjadi seseorang yang menunggu peristiwa luar biasa dan menjadi seseorang yang mampu menzahirkannya. Dengan cara itu, hidup saya mula berubah. Wang muncul dengan cara yang tidak dijangka, orang mula muncul, idea-idea mula berkembang. Semua ini kerana saya telah mengatakannya kepada yang tidak diketahui, kepada kepercayaan, kepada yang ideal. Dan inilah tepatnya maksud yang saya ingin anda fahami. Kemakmuran tidak pernah sampai kepada mereka yang hanya merenung, ia menjelma untuk mereka yang mengambil tindakan. Anda tidak perlu melihat keseluruhan perjalanan, hanya langkah pertama. Bergerak ke hadapan dengan keberanian, dengan tujuan, dengan keyakinan. Dan apabila keraguan cuba menahan anda, ingatlah, ketakutan hanyalah gema lama diri anda yang cuba berterusan. Pilihan itu menandakan permulaan baharu anda. Saat anda membuat pilihan tulen, seluruh alam semesta menyesuaikan diri untuk menyokong anda. Saya telah melihat ini berlaku berkali-kali yang tidak terkira, mustahil untuk dikaitkan dengan nasib. Dan dalam setiap kejadian, saya mengenal pasti corak yang konsisten. Kelimpahan akan tiba sebaik sahaja keraguan hilang. Segalanya bermula apabila anda membuat keputusan bukan dengan akal anda, tetapi dengan intipati diri anda.
Kerana ketetapan yang tulen bukanlah rasional, ia adalah bertenaga. Ia mengalihkan frekuensi anda. Dan apabila frekuensi anda berubah, seluruh realiti turut berubah seiring. Pernah ada suatu masa saya mengandaikan bahawa untuk mendapatkan lebih banyak, adalah penting untuk mengumpul lebih banyak. Lebih banyak usaha, lebih banyak aktiviti, lebih banyak penguasaan, lebih banyak kewajipan, lebih banyak masa yang dicurahkan. Saya berpegang pada kepercayaan bahawa kejayaan adalah fungsi daripada melakukan lebih banyak, dan saya tidak menyedari bahawa lebihan inilah yang menghalang aliran kelimpahan yang spontan. Hanya setelah saya menghayati kekuatan apa yang saya panggil prinsip ruang kosong, barulah segala-galanya mula masuk akal. Alam semesta beroperasi melalui peredaran, bukan penimbunan. Dan di mana tiada kekosongan, tiada apa yang baharu boleh masuk. Saya teringat sebuah cerita yang mengubah sepenuhnya perspektif saya tentang perkara ini. Pada suatu hari tertentu, selepas bengkel di mana saya membincangkan kepentingan mencipta keterbukaan untuk masa depan, saya pulang ke rumah dan mendapati kawasan dapur saya hampir kosong. Peralatan telah dikeluarkan. Saya melihat sekeliling dan bertanya, kebingungan, apa yang telah berlaku. Salah seorang rakan kerja saya menjawab, anda kata untuk yang baharu muncul, kita perlu mencipta ruang. Jadi, kami alihkan semua yang kami tidak suka. Saya terdiam seketika. Kemudian, saya ketawa terbahak-bahak. Mereka telah memahami mesej saya dengan tepat. Pada ketika itu, saya menyedari bahawa teori kekosongan itu bukan sekadar alegori rohani, ia adalah prinsip yang tulen, nyata, dan berkesan. Alam semesta tidak bertolak ansur dengan kekosongan. Di mana sahaja titik keterbukaan muncul, ia cenderung untuk mengisinya. Dan jika anda mengidamkan sesuatu yang baharu untuk memasuki hidup anda, adalah penting, pertama, untuk membersihkan ruang untuknya. Walau bagaimanapun, di sinilah kebanyakan individu tersandung. Mereka menyatakan mereka menginginkan pengalaman yang diperbaharui, tetapi mereka berpegang pada apa yang tidak lagi berguna untuk mereka. Mereka mendambakan hubungan romantis yang baharu, namun mereka tetap terikat secara emosi dengan yang sebelumnya. Mereka mencari kelimpahan, tetapi mereka menyimpan perasaan sesal dan kepercayaan yang membuat mereka berasa tidak layak. Mereka ingin berkembang, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri daripada apa yang selesa. Hakikatnya, keselesaan dan pertumbuhan tidak boleh wujud bersama. Salah satu sentiasa menuntut agar yang lain ditinggalkan. Saya faham bahawa tindakan mencipta keterbukaan melampaui sekadar menyingkirkan barang lama. Ia adalah proses dalaman penyingkiran emosi, kognitif, dan getaran. Ia membayangkan introspeksi untuk mengenal pasti segala yang tidak lagi selaras dengan identiti yang anda sedang bina. Ini boleh merangkumi kepercayaan, corak tingkah laku, hubungan, amalan kebiasaan, atau bahkan tanggapan tentang siapa diri anda. Dan apabila anda mempunyai keberanian untuk melepaskan, untuk membenarkan yang usang pergi, sesuatu yang luar biasa berlaku, yang baharu mula muncul dengan cara yang hampir gaib. Saya teringat kes seorang wanita yang menghadiri salah satu daripada perhimpunan saya. Dia memberitahu saya bahawa selama bertahun-tahun dia telah cuba memanggil kelimpahan, tetapi atas sebab tertentu, dia tidak pernah dapat mengekalkan sumber keuangan. Saya bertanya kepadanya, apakah dalam perjalanan hidup anda sekarang yang melambangkan yang usang, yang tidak lagi mempunyai kegunaan? Dia termenung seketika dan menjawab, mungkin pekerjaan saya. Saya membencinya, tetapi saya takut untuk meninggalkannya. Saya menyatakan, kalau begitu, mulakan dengan mencipta keterbukaan. Tidak wajib untuk melepaskan segala-galanya sekarang, tetapi bina ruang untuk yang baharu, uruskan keuangan anda, bersiap sedia untuk perubahan. Percayalah bahawa sesuatu yang lebih baik menanti. Selepas beberapa bulan, dia menghantar mesej kepada saya memaklumkan bahawa peluang baharu telah muncul, datang dari tempat yang paling tidak disangka-sangka. Dia memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, dia berasa bersemangat semula. Apa yang berubah? Dia membuka ruang. Prinsip ini mudah, namun tidak berbelah bahagi, tiada apa-apa yang inovatif boleh menembusi bekas yang penuh. Dan atas sebab itu, langkah pertama ke arah kelimpahan terdiri daripada melepaskan. Ini bermakna melepaskan apa yang menekan anda, apa yang menyekat anda,
apa yang menguras daya hidup anda tanpa memberi sokongan. Ia mungkin persekitaran yang berselerak, persahabatan toksik, gaya hidup yang tidak bermakna. Segala yang tidak lagi mencerminkan individu yang anda sedang jadi kini mengisi ruang untuk apa yang anda benar-benar ingin alami. Saya mula melaksanakan ajaran ini dalam semua bidang kehidupan saya. Setiap kali saya merasakan halangan, saya mendapat kejelasan bahawa sudah tiba masanya untuk mencipta keterbukaan. Saya menyingkirkan apa yang tidak lagi saya gunakan, menamatkan kewajipan yang telah hilang maknanya, menjauhkan diri daripada senario yang menguras tenaga saya. Dan, sentiasa, alam semesta akan bertindak balas. Kadang-kadang, konsep inovatif muncul, di lain waktu panggilan, individu, peluang. Ia kelihatan seperti kebetulan, tetapi bukan. Ia adalah aliran kehidupan spontan yang memulihkan dirinya sendiri. Dengan berpegang teguh pada apa yang telah selesai tujuannya, alam semesta menafsirkan bahawa anda belum bersedia untuk yang baharu. Ia tidak menghakimi, ia hanya bertindak balas kepada frekuensi anda. Dan jika resonans anda adalah keterikatan yang berlebihan, keraguan, dan kekurangan, ia tidak dapat menzahirkan pengembangan, autonomi, dan kelimpahan. Daya hidup memerlukan pergerakan, dan ini hanya berlaku apabila anda melepaskan. Melepaskan tidak bermakna merampas diri anda, ia adalah persediaan untuk menerima. Fikirkan tentang sepohon pokok. Setiap musim luruh, ia gugurkan dedaunnya yang lama. Bukan kerana penolakan, tetapi kerana mengetahui bahawa tanpa tindakan sedemikian, daun-daun baharu tidak akan tumbuh. Fenomena yang sama berlaku kepada kita. Dengan berterusan membawa masa lalu, kita tidak mencipta ruang untuk masa depan berkembang mekar. Oleh itu, kelimpahan adalah perjalanan melepaskan dan menerima. Anda tidak memanggil apa yang anda inginkan, anda menarik apa yang anda mempunyai kapasiti untuk menempatkan. Daya hidup sumber keuangan beroperasi secara analogi. Ia tidak menghargai genangan. Modal bergerak di mana ada dinamisme, di mana ada tujuan, di mana ada keringanan. Atas sebab ini, individu yang berbelanja dengan kepuasan, yang menyumbang, yang melabur dengan keyakinan, cenderung untuk mengumpul lebih banyak. Mereka memastikan arus sentiasa aktif. Sebaliknya, mereka yang menyimpan dengan ketakutan, yang berpegang teguh pada setiap unit wang, akhirnya menghalang tenaga penerimaan. Wang, seperti udara, memerlukan peredaran. Saya telah menyaksikan individu kehilangan semua harta benda mereka dan, dalam tempoh singkat selepas itu, membina semula kekayaan mereka dari kosong. Dan saya telah memerhatikan orang lain yang tidak pernah berani melepaskan apa-apa, kekal beku di tempat yang sama selama berdekad-dekad lamanya. Perbezaannya terletak pada kesediaan untuk percaya kepada kelancaran. Apabila anda mencipta keterbukaan, alam semesta memahami ini sebagai demonstrasi keyakinan. Ia seolah-olah anda mengisytiharkan, saya percaya sesuatu yang lebih besar sedang menghampiri. Dan ia, sentiasa, menyediakannya. Walau bagaimanapun, ada satu kekhususan yang relevan, mencipta keterbukaan bukanlah tindakan yang tidak aktif. Ia adalah pilihan yang disengajakan. Ia melibatkan introspeksi dan bertanya kepada diri sendiri, apa dalam kehidupan saya sekarang yang tidak lagi selaras dengan individu yang saya ingin jadi. Dan, seterusnya, bertindak. Ia mungkin membersihkan satu peta, ia mungkin membubarkan perkongsian, ia mungkin memberi keampunan kepada orang lain. Kekosongan tidak mewakili jurang kekurangan, tetapi sebaliknya tanah subur untuk permulaan. Segala yang anda inginkan sedang menunggu untuk menduduki ruang yang anda belum berani untuk mendedahkannya. Pada kali pertama saya memahami ini dengan mendalam, perasaan itu adalah satu pembebasan. Saya menyedari bahawa tidak perlu memaksa apa-apa. Cukuplah untuk beriman, melepaskan, dan bersetuju. Sejak saat itu, setiap kali saya merasakan sesuatu telah menjadi beku, saya tahu, sudah tiba masanya untuk melepaskan. Dan apabila saya melepaskan, aliran itu kembali pulih. Sumber keuangan muncul semula, konsep muncul, kreativiti timbul kembali. Alam semesta menunjukkan kemurahan hati, tetapi menghormati prinsip batasan. Ia tidak campur tangan, ia bertindak balas. Dan apabila anda memutuskan untuk mencipta ruang,
apabila Anda menyingkirkan yang usang, ia akan menjelma untuk memperkaya kewujudan Anda dengan yang baharu. Sentiasa. Kerana kekosongan tidak menandakan kekurangan, tetapi sebaliknya satu panggilan. Ia adalah petunjuk tersirat bahawa Anda bersedia untuk pengembangan. Ada fasa-fasa apabila kewujudan menuntut daripada kita sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar niat, ia menuntut komitmen. Pengabdian bukan kepada persekitaran luaran, tetapi kepada apa yang ada dalam diri kita. Kerana mudah untuk menginginkan kelimpahan, berfantasi tentang jalan yang lebih baik, mengucapkan ikrar optimistik, dan menunggu segala-galanya berubah. Bahagian yang rumit terletak pada komitmen emosi terhadap metamorfosis itu. Ia adalah apabila Anda bukan sahaja merenungkan perubahan itu, tetapi memutuskan bahawa ia akan menjadi kenyataan, tanpa mengira kos. Hanya setelah saya memahami titik ini barulah segala-galanya mula memperoleh dimensi yang konkret. Saya teringat suatu tempoh di mana saya memberitahu diri sendiri saya ingin makmur, namun tindakan dan perasaan saya tidak selaras dengan aspirasi itu. Saya mendakwa ingin lebih banyak sumber kewangan, tetapi saya masih berasa bersalah kerana menginginkannya. Saya mengisytiharkan saya mencari kelimpahan, tetapi saya hidup tenggelam dalam ketakutan, kebimbangan, dan keraguan. Dan alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang Anda ucapkan, ia bertindak balas kepada apa yang Anda alami. Ia mentafsirkan tenaga yang Anda pancarkan, bukan perkataan yang keluar dari mulut Anda. Pada ketika skip saya faham bahawa komitmen sejati bukanlah rasional, ia adalah getaran. Melibatkan diri dengan kelimpahan adalah tindakan daya tenaga. Ia adalah resolusi intim untuk tidak lagi bersetuju untuk hidup di bawah kapasiti Anda sendiri. Ia adalah berpaling ke dalam diri dan mengisytiharkan dengan keyakinan, cukuplah. Saya tidak akan terus mengulangi corak lama itu. Apabila keazaman itu menyala, sesuatu serta-merta berubah. Kamu merasakannya dalam tubuh, dalam jiwa, dalam setiap hembusan nafas. Tenaga melonjak, dan alam semesta mula mengatur semula segala keadaan agar selaras dengan getaran baharu ini. Seluruh kewujudan memberi respons kepada hati yang bertekad. Namun, dedikasi bukanlah sekadar kata-kata manis, ia menuntut tindakan. Ia adalah jenis keputusan yang tidak memerlukan tepukan, kerana ia senyap, peribadi, namun tidak goyah. Ini adalah jenis tekad yang kamu buat apabila tiada siapa yang memerhati, dan kamu tetap mempertahankannya. Ia adalah apabila kamu bangun awal walaupun tanpa keinginan, apabila kamu memilih untuk percaya walaupun tanpa bukti, apabila kamu melangkah ke peringkat seterusnya walaupun tidak nampak sepenuhnya jalan. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu menghantar satu pesanan yang jelas kepada alam semesta, saya sudah bersedia. Saya belajar bahawa kelimpahan tidak menyahut niat yang separuh hati. Ia menyahut semangat keazaman yang membara. Apabila kamu benar-benar membuat keputusan, ketakutan mungkin masih muncul, tetapi ia tidak lagi menguasai kamu. Ketidakpastian mungkin masih bersuara, tetapi ia tidak dapat memujuk kamu. Keletihan mungkin masih terasa, tetapi kamu tidak akan berhenti. Ini kerana keputusan itu dibuat di peringkat jiwa, bukan sekadar di fikiran. Dan pada saat inilah segala-galanya mula bergerak. Saya teringat, semasa satu persidangan, saya bertanya kepada hadirin berapa ramai yang benar-benar inginkan perubahan hidup. Hampir semua tangan terangkat. Kemudian saya bertanya lagi, berapa ramai yang sanggup bertindak seolah-olah mereka telah berubah. Dan tangan-tangan mula menurun. Ini kerana kebanyakan orang mendambakan hasilnya, tetapi hanya sedikit yang bersedia untuk menjadi individu yang dituntut oleh hasil tersebut. Skim sebabnya komitmen tulen jarang ditemui, ia menuntut pengorbanan diri lama. Ia memerlukan kamu untuk meninggalkan identiti yang selesa, untuk melepaskan diri daripada alasan, untuk berdepan dengan ketakutan yang pernah kamu jadikan tempat berlindung. Tetapi apabila kamu membuat lonjakan ini, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Alam semesta mengenali gerakan itu dan akan memberi respons. Ia sentiasa memberi respons. Tenaga yang kamu pancarkan adalah tenaga yang kamu terima. Dan semakin kuat penglibatan kamu, semakin kuat pula respons daripada kehidupan. Saya telah mengalami perkara ini berkali-kali sehingga saya tidak lagi boleh menyebutnya sebagai kebetulan.
Setiap kali saya memutuskan dengan hati, walaupun tanpa mengetahui bagaimana, peluang-peluang muncul. Begitulah keadaannya apabila saya melepaskan keselamatan satu pekerjaan tetap untuk mengejar visi saya. Begitulah keadaannya apabila saya mula mengajar apa yang saya percayai, walaupun saya menjadi sasaran ejekan. Begitulah keadaannya apabila saya melaburkan masa, tenaga, dan kepercayaan pada sesuatu yang orang lain tidak nampak nilainya. Pada setiap peringkat, alam semesta menunjukkan kepada saya, komitmen adalah jambatan antara yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Dan inilah sebenarnya yang perlu kamu fahami. Kelimpahan tidak datang kepada mereka yang hanya memerhati, ia tiba untuk mereka yang melibatkan diri. Ia bukanlah hadiah yang kamu terima, ia adalah refleksi tahap penyerahan diri kamu. Wang, kejayaan, peluang, semua ini adalah akibat daripada intensiti tenaga yang kamu curahkan untuk pembangunan diri. Skim sebabnya ada individu yang kelihatan bertuah, mereka berada dalam sinkronisiti penuh, terlibat secara emosi dengan apa yang mereka inginkan. Tenaga mereka begitu kuat sehingga tiada apa yang dapat menentangnya. Apabila kamu benar-benar mengabdikan diri, alam semesta pun mengubah iramanya. Ia mula bersekongkol, menggerakkan orang, membuka jalan, mencipta keserentakan. Tetapi ada satu perincian yang sering diabaikan, kamu perlu memastikan frekuensi getaran ini sentiasa aktif. Komitmen bukanlah sesuatu yang kamu lakukan hanya satu kali dan kemudian selesai. Ia adalah pilihan harian. Ia adalah bangun pagi dan memilih untuk percaya semula. Walaupun hasilnya belum menjadi kenyataan. Ia adalah terus bertindak seolah-olah impian kamu sudah menjadi realiti, walaupun fikiran kamu mengatakan yang sebaliknya. Dan atas sebab inilah saya ingin, pada saat ini juga, agar kamu melakukan satu perkara yang mudah, namun simbolik. Jika apa yang kamu dengar setakat ini masuk akal, jika kamu merasakan di dalam diri bahawa mesej ini mendorong kamu ke arah sesuatu yang lebih besar, maka langgan sekarang dan klik suka. Ini mungkin kelihatan seperti satu isyarat kecil, tetapi secara energetik, ia adalah satu pengisytiharan. Ia adalah kamu yang mengesahkan, saya bersedia untuk berubah. Saya memilih untuk bertindak. Tindakan ini, walau sekecil manapun ia kelihatan, adalah satu bentuk dedikasi, satu isyarat getaran bahawa kamu bersedia untuk melangkah maju. Kehidupan sentiasa memberi ganjaran kepada tekad yang teguh. Kerana, apabila kamu memutuskan, kamu mengubah frekuensi kamu. Dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain memberi respons kepada getaran baharu ini. Orang yang tepat mula muncul, idea-idea mula tercetus, jalan-jalan yang kelihatan buntu mula terbuka. Tiada satu pun daripada ini adalah kebetulan. Ia adalah akibat semula jadi daripada hati yang terlibat. Kuasa komitmen terletak pada mengubah ketidakpastian menjadi arah. Ia menekan keraguan dan menjana fokus. Ia membuat kamu menyedari bahawa kamu tidak lagi memerlukan kebenaran atau jaminan. Apa yang kamu perlukan hanyalah satu keputusan yang syarat dengan emosi. Dan, apabila ia tulen, seluruh kewujudan akan menyusun semula di sekelilingnya. Berkomitmen adalah mengucapkan ya kepada kehebatan diri kamu. Ia adalah menolak untuk hidup dengan separuh hati. Ia adalah menggantikan mungkin dengan sekarang. Dan, apabila kamu bertindak begini, kelimpahan mula mengikut kamu, bukan kerana ia berubah, tetapi kerana kamu yang berubah. Kerana tenaga kamu menjadi selaras dengan apa yang sentiasa menjadi hak kamu. Dari saat kamu mengabdikan diri, tiada jalan kembali. Alam semesta sudah mendengar kamu. Dan kini, apa yang ia ingin tahu hanyalah sama ada kamu akan mengekalkan tekad itu sehingga ke akhirnya. Kerana, jika kamu melakukannya, saya boleh jamin kelimpahan akan menemui jalannya kepada kamu, dan tiada apa yang akan dapat menghalangnya. Kehidupan tidak memberi ganjaran kepada kawalan. Ia memberi ganjaran kepada kepercayaan. Untuk satu tempoh yang panjang, saya cuba mengawal segala perkara, setiap perincian, setiap hasil, setiap laluan. Saya percaya bahawa jika saya dapat meramalkan semuanya, tiada apa yang akan gagal. Tetapi alam semesta tidak berfungsi begitu. Semakin saya cuba mengurus, semakin banyak perkara yang terlepas dari genggaman saya.
Hanya apabila saya belajar untuk melepaskan, untuk mempercayai, barulah segala-galanya mula mengalih dengan cara yang tidak pernah saya rancang. Kelimpahan tidak memasuki minda yang tegang. Ia memerlukan ruang, pergerakan, kebebasan untuk beredar. Dan skim sebabnya kepercayaan adalah jambatan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang alam semesta bersedia untuk berikan. Saya masih ingat dengan jelas kali pertama saya memutuskan untuk hanya mengikut intuisi saya. Saya hampir meninggalkan segala yang saya ketahui, satu pekerjaan stabil, satu rutin yang dapat diramalkan, satu kehidupan yang terjamin, untuk menyampaikan sesuatu yang hampir tiada siapa percaya pada masa itu, bahawa kuasa sebenar tidak terletak pada usaha fizikal, tetapi pada frekuensi mental. Dan ya, saya takut. Takut gagal, takut dihakimi, takut kehilangan segala-galanya. Tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang berkata, teruslah. Dan saya pergi. Selangkah demi selangkah, tanpa mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Setiap kali saya memilih untuk mempercayai, sesuatu yang lebih besar membimbing saya. Individu yang tepat muncul, peluang-peluang timbul, pintu-pintu terbuka. Alam semesta seolah-olah bersekongkol memihak kepada saya, tetapi sebenarnya ia sentiasa bersekongkol, sayalah yang telah berhenti menentang. Apabila kamu cuba mengawal segala-galanya, kamu sebenarnya memberitahu alam semesta, saya tidak mempercayai kamu. Dan alam semesta bertindak balas kepada getaran kamu, bukan kata-kata kamu. Apabila kamu bergetar dalam ketidakpercayaan, aliran kelimpahan akan menguncup. Ia seperti cuba memegang air dengan tangan yang digenggam. Ia akan mengalih di antara jari-jari kamu. Tetapi apabila kamu membuka tangan kamu, ia akan kekal. Perkara yang sama berlaku dengan wang, dengan peluang, dengan kasih sayang. Aliran kehidupan tidak boleh dipaksa, hanya boleh dibenarkan. Dan membenarkan adalah satu tindakan iman. Saya telah melihat ramai orang yang cemerlang tersesat kerana terlalu merancang. Mereka menganalisis, menunggu masa yang ideal, mencari jaminan dan tidak pernah memulakan. Ketakutan untuk melakukan kesilapan adalah satu penjara yang paling mahal yang wujud. Kepercayaan, sebaliknya, adalah tiket kebebasan. Apabila kamu menyerah dengan iman, alam semesta menyusun semula segala-galanya untuk manfaat kamu. Ini tidak bermakna mengabaikan akal, tetapi menyelaraskan akal dengan intuisi. Fikiran merancang, tetapi hati yang merasakan jalan. Dan apabila kedua-duanya harmoni, hidup mula mengejutkan kamu. Banyak kali, apa yang kamu sebut hilang kawalan sebenarnya adalah alam semesta mengambil alih kendalian dari tangan kamu untuk menempatkan kamu di jalan yang betul. Fikirkan berapa kali sesuatu yang kelihatan tidak menguntungkan berlaku dan, kemudian, kamu faham bahawa skim sebenarnya yang diperlukan. Satu pemecatan yang membawa kamu kepada keusahawanan, satu perpisahan yang membebaskan kamu, satu kelewatan yang membuat kamu bertemu orang yang tepat. Tiada satu pun daripada ini adalah kebetulan. Ia adalah aliran. Ia adalah alam semesta yang bertindak balas kepada satu frekuensi yang lebih tinggi yang belum kamu fahami. Keyakinan adalah amalan harian. Ia bermula dari perincian-perincian kecil. Apabila kamu berhenti mengejar sesuatu yang, jelasnya, tidak berkembang. Apabila memilih untuk berehat, walaupun takut, membuang masa. Apabila kamu memutuskan untuk percaya bahawa wang akan kembali, walaupun selepas satu perbelanjaan yang tidak dijangka. Setiap isyarat iman adalah satu petunjuk pertumbuhan. Dan semakin kamu percaya, semakin alam semesta percaya kepada kamu. Pelajaran saya adalah bahawa ketakutan adalah satu amaran, bukan satu musuh. Setiap kali saya mengalami ketakutan, saya menyedari bahawa saya berada di ambang pembangunan. Ketakutan meletus apabila diri merasakan ia akan melintasi satu sempadan purba. Dan apabila kamu berani melintasinya, sesuatu di dalam diri kamu berubah selama-lamanya. Kepastian adalah titik lawan kepada ketakutan. Bukan kerana ia menekannya, tetapi kerana ia meletakkannya dalam satu perspektif baharu. Dengan mempercayai, ketakutan kehilangan keupayaannya untuk melumpuhkan kamu. Ingat, kamu tidak perlu melihat seluruh laluan untuk memulakan perjalanan. Kamu hanya perlu melihat peringkat seterusnya. Dan langkah seterusnya hanya akan menampakkan diri apabila kamu bergerak.
Beginilah cara alam semesta beroperasi. Ia tidak menyediakan seluruh peta, tetapi ia menerangi segmen yang kamu berani terokai. Kelimpahan berada dalam bahagian ini, dalam yang belum diterokai, dalam alam kemungkinan yang tidak berkesudahan. Atas sebab ini, apabila melepaskan kawalan, peristiwa mula berlaku dengan cara yang hampir memukau. Individu yang sesuai muncul, konsep berkembang, penyelesaian yang tidak dijangka timbul. Ia bukan sekadar kebetulan. Ia adalah keserentakan. Kewujudan tidak cuba menghukum kamu, sebaliknya, ia bertujuan untuk mengembangkan kamu. Namun, ia hanya dapat membimbing anda sejauh mana kepercayaan anda terbentang. Dan semakin anda percaya, semakin jauh ia membawa anda. Kawalan adalah usaha ego untuk berpegang pada apa yang sudah dikenalinya. Kepercayaan adalah keazaman jiwa untuk membongkar apa yang tiada batasan. Pilihlah untuk percaya. Walaupun apabila tiada apa-apa yang kelihatan logik. Walaupun apabila ketakutan bersuara paling lantang. Kerana pada saat skim alam semesta bersedia untuk menunjukkan kepada anda bahawa ia sentiasa tahu jalannya, dan bahawa segala yang anda pernah inginkan sudah menuju ke arah anda, hanya menanti tindakan anda yang paling mudah, namun paling berkuasa, iaitu memberi izin. Saya menjemput anda untuk mencuba satu eksperimen kecil bersama saya. Malam ini, sebelum tidur, ambil sekeping kad, sekeping kertas kecil, dan tuliskan di atasnya satu frase yang akan mula menyusun semula sepenuhnya minda bawah sedar anda. Tuliskan ini, saya berasa sangat gembira dan bersyukur sekarang kerana sumber kewangan mengalir kepada saya dalam jumlah yang semakin meningkat, dari sumber yang tidak terkira, secara berterusan. Ia kedengaran mudah, bukan? Tetapi dalam kesederhanaan skim kuasa sebenarnya terletak. Ini adalah pengisytiharan izin, satu komunikasi langsung kepada alam semesta bahawa anda bersedia untuk menerima apa yang sebelum ini anda tentang. Ucapkan frase ini selepas bangun tidur dan sebelum tidur, selama 7 hari berturut-turut. Dan jangan hanya mengucapkannya, rasakannya. Rasakan seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Bayangkan diri anda membuka penyata bank dan melihat angka yang meningkat. Bayangkan diri anda melunaskan hutang dengan tenang, membantu orang lain, menikmati hidup tanpa penyesalan. Rasakan ketenangan, penghargaan, dan keyakinan bahawa segala-galanya bergerak memihak kepada anda. Apabila anda merasa, alam semesta akan faham. Kerana ia tidak bertindak balas kepada perkataan, ia bertindak balas kepada getaran. Dan emosi adalah frekuensi paling tulen yang wujud. Pada saat-saat awal, psikik anda mungkin berkata, ini karut, ini tidak benar. Dan itu tidak mengapa. Minda bawah sedar menentang perkara baharu kerana ia telah dikondisikan untuk mengekalkan anda dalam lingkungan yang biasa. Tetapi jika anda terus berusaha, jika anda mengulanginya dengan perasaan, sesuatu akan mula berubah. Anda akan menyedari tanda-tanda halus, seseorang menawarkan peluang, satu pemikiran muncul dari mana-mana, sejumlah wang yang tidak dijangka muncul. Ini adalah tindak balas pertama alam semesta terhadap frekuensi baharu anda. Anda mungkin melihatnya sebagai kebetulan, tetapi ia bukan. Ia adalah arus yang memulakan perjalanannya. Prinsip yang sama yang mendorong benih untuk menembusi tanah dan mencari cahaya. Anda sedang menanam idea baharu dalam fikiran anda, dan ia akan mekar jika anda memupuknya secara konsisten. Kuncinya adalah untuk mengekalkan perasaan itu. Tanpa emosi, perkataan hanyalah bunyi semata. Namun, apabila disemai dengan emosi, ia berubah menjadi perintah bertenaga. Ia seumpama menara radio. Jika perasaan anda adalah penghargaan dan kelimpahan, anda berhubung dengan frekuensi kemakmuran. Jika perasaan anda adalah keraguan dan kekurangan, anda berhubung dengan frekuensi batasan. Alam semesta adalah tidak berat sebelah. Ia hanya mengembalikan apa yang anda pancarkan. Sepanjang proses ini, halangan mungkin timbul, perbelanjaan tidak dijangka, gangguan kecil, godaan yang cuba mengalih perhatian anda. Itu adalah corak sedia ada yang cuba untuk bertahan. Perkara penting adalah untuk tidak menyerah kalah. Kekal teguh, walaupun jauh di lubuk hati anda tidak mempunyai keyakinan penuh.
Kerana setiap pengulangan mencipta retakan pada perisai mental lama. Dan apabila struktur itu pecah, corak baharu akan terbentuk dengan penuh tenaga. Saya menyaksikannya sendiri. Pada awalnya, mentor saya mengarahkan saya untuk menulis sasaran pendapatan yang jauh melebihi apa yang pernah saya bayangkan. Saya meraguinya. Dia meminta saya menulis. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur sekarang kerana saya menerima $25,000 setiap tahun. Saya berhutang, memperoleh sebahagian kecil daripada jumlah itu, dan saya akui saya menganggapnya sebagai kebodohan. Walaupun begitu, saya menulisnya. Saya membacanya dengan kuat setiap hari. Kadang-kadang, saya membacanya dengan ketakutan. Kali lain, dengan linangan air mata. Tetapi saya terus berusaha. Dan sesuatu berlaku. Badan saya bertindak balas secara berbeza. Saya mula membawa diri sebagai seseorang yang lebih bernilai, untuk berfikir dengan lebih berani, untuk membuat keputusan dengan lebih yakin. Tanpa disedari, saya mula menyelaraskan diri dengan realiti baharu itu. Tidak lama kemudian, semuanya berubah. Inilah yang berlaku apabila anda menerima jemputan izin. Anda berhenti bergetar pada frekuensi kekurangan dan mula bergetar pada frekuensi manifestasi. Dan alam semesta sentiasa bertindak balas terhadap ini. Orang muncul, idea timbul, jalan terbuka. Seolah-olah kewujudan hanya menunggu anda untuk mula melayani anda. Dan inilah aspek penting, jangan lakukan ini semata-mata untuk sumber kewangan. Lakukan untuk mengubah keadaan dalaman anda. Wang hanyalah cermin. Kejayaan sebenar adalah transformasi persepsi anda. Apabila anda benar-benar merasakan penghargaan sebelum sesuatu terwujud, alam semesta memahami bahawa anda sudah menerimanya. Dan jika anda sudah menerima, ia hanya mempunyai satu tindak balas yang sesuai, untuk memberikan lebihan itu. Selama 7 hari akan datang, ucapkan pernyataan anda. Pada waktu pagi, malam, dan bila-bila masa anda teringat. Rakankan suara anda sendiri mengucapkan perkataan itu dan dengar semasa anda berjalan, semasa anda bekerja, malah semasa anda tidur. Ini akan menyerap minda bawah sedar anda apabila fakulti rasional anda tidak aktif. Dan perhatikan apa yang berlaku. Perhatikan bagaimana tenaga anda berubah, bagaimana orang mendekati anda secara berbeza, bagaimana situasi mula terungkap. Ini bukan nasib, ini adalah resonansi. Dan ingat, anda tidak cuba memujuk alam semesta. Anda memujuk diri sendiri bahawa anda layak menerima apa yang sudah menjadi hak anda secara semula jadi. Kelimpahan tidak perlu dicapai. Ia perlu diizinkan. Dan apabila anda akhirnya mengizinkannya, kewujudan akan mengambil alih untuk mengejutkan anda dengan cara yang paling luar biasa yang dapat dibayangkan. Alam semesta tidak memberikan apa yang anda inginkan. Ia mengembalikan kepada anda apa yang anda zahirkan. Ini adalah salah satu hukum yang paling mudah difahami, namun pada masa yang sama paling intrinsik, yang wujud. Segala yang anda alami sekarang adalah cerminan dari apa yang beresonansi dalam diri anda. Kewujudan adalah cermin. Dan cermin tidak menghakimi, tidak berunding, tidak memilih. Ia hanya memantulkan. Apabila anda bangun dengan perasaan penghargaan, alam semesta menunjukkan kepada anda lebih banyak sebab untuk bersyukur. Apabila anda bangun dengan rasa jengkel, alam semesta mencari lebih banyak justifikasi untuk kejengkelan anda. Tiada pilihan, tiada perbezaan. Hanya ada kesepadanan getaran. Fikirkan ini, jika anda menanam benih lemon, anda tidak boleh mengharapkan untuk menuai apel. Perkara yang sama berlaku untuk pemikiran. Jika anda menyebarkan ketakutan, penyesalan, dan kekurangan, anda menuai senario yang mengukuhkan emosi-emosi ini. Tetapi jika anda memupuk kasih sayang, keyakinan, dan kelimpahan, anda pasti akan menuai pengalaman yang mencerminkan ini. Kebanyakan orang percaya mereka bertindak balas kepada keadaan, tetapi sebenarnya, mereka bertindak balas kepada tenaga mereka sendiri. Dan sehingga mereka menyedari ini, mereka kekal terperangkap dalam corak berulang bertujuan untuk mengubah persekitaran, sedangkan apa yang perlu diubah adalah imej yang mereka pancarkan. Untuk sekian lama, saya juga terperangkap dalam perangkap ini.
Saya mengeluh tentang kekurangan wang, tentang nasib baik orang lain, tentang peluang yang tidak pernah menjadi kenyataan. Saya menyatakan bahawa saya ingin maju, tetapi tenaga yang saya pancarkan adalah kekecewaan dan ketidakpercayaan. Ia seperti cuba menala kepada satu stesen tetapi mendengar stesen lain. Saya meminta sesuatu, namun beresonansi dengan yang sebaliknya. Dan alam semesta, patut seperti biasa, mengembalikan kepada saya apa yang sebenarnya saya pancarkan. Hanya setelah menyedari bahawa kewujudan adalah cerminan barulah seluruh dinamik itu berubah. Saya berhenti merayu dan mula mengalami. Saya mula berkelakuan seolah-olah saya sudah memilikinya. Saya mula bersyukur sebelum pemerolehan. Dan secara beransur-ansur, cermin itu memaparkan imej baharu ini. Orang mula melayan saya secara berbeza. Peluang yang menguntungkan muncul dengan mudah. Sumber kewangan mula bergerak secara spontan. Dan saya faham bahawa itu bukan nasib, itu adalah keharmonian. Pernahkah anda perasan bagaimana individu yang sentiasa mengeluh seolah-olah menarik lebih banyak sebab untuk mengeluh? Mereka menegaskan bahawa tiada apa-apa yang berhasil, dan sememangnya, tiada apa-apa yang berhasil. Mereka mengulangi kepercayaan mereka sendiri. Seolah-olah alam semesta bertindak balas. Faham, skim keyakinan anda, jadi skim yang akan saya berikan kepada anda. Sebaliknya, ada mereka yang memancarkan ketenangan. Mereka sentiasa mencari sesuatu yang baik untuk diungkapkan, walaupun berhadapan dengan cabaran. Dan, peliknya, kewujudan mereka sentiasa seolah-olah menyesuaikan diri, seolah-olah ada daya yang tidak kelihatan menyokong mereka. Ini bukan kebetulan. Ia adalah cerminan frekuensi yang mereka pilih untuk kekalkan. Alam semesta tidak berkomunikasi melalui perkataan, tetapi melalui perasaan. Apa yang dialami secara dalaman skim yang terwujud. Mungkin untuk menyatakan, saya menginginkan kemakmuran, namun jika jiwa menyimpan kebimbangan, ketakutan, atau kekurangan, resonansi yang dominan adalah ketiadaan, bukan kelimpahan. Dan cermin kewujudan mencerminkan ini dengan tepat. Atas sebab ini, tindakan semata-mata untuk menyatakan kesyukuran, walaupun sebelum ia menjadi kenyataan, memiliki kuasa yang besar. Dengan menjangkakan rasa syukur, anda memberi isyarat kepada alam semesta, saya meletakkan kepercayaan saya. Dan kepercayaan mewakili salah satu kuasa paling menarik yang wujud. Transformasi yang hampir mistik berlaku apabila seseorang mengubah keadaan dalamannya. Seluruh persekitaran mula bertindak balas. Seolah-olah dunia, yang pernah dianggap kaku dan tidak menguntungkan, mula melembut. Individu yang baik hati muncul di jalan anda. Idea timbul pada masa yang tepat. Dilema menyelesaikan diri dengan cara yang mengejutkan. Ini bukan keajaiban, tetapi sebaliknya keselarasan getaran. Anda telah mula menala kepada apa yang anda dambakan, dan alam semesta hanya menggemakan keselarasan itu. Cuba pantau pemikiran anda sepanjang perjalanan harian anda. Berapa kerapkah anda mendapati diri anda berfikir, saya tidak pernah mencapainya, ini rumit, keadaan tidak pernah berubah. Ungkapan sedemikian adalah benih. Dan setiap satunya sedang direkodkan oleh kesedaran anda dan alam semesta. Ubahkannya dengan sengaja. Isytiharkan, semuanya selaras memihak kepada saya, situasi menjadi semakin mudah diakses, yang terbaik akan datang. Pada mulanya, ia mungkin kelihatan tidak benar. Namun, lama-kelamaan, minda bawah sedar anda akan mula memasukkan realiti baharu ini. Dan apabila anda menyerapkannya, alam semesta akan bertindak balas. Kewujudan ini bagaikan cermin dua sisi. Satu sisi adalah dalaman, alam tak ketara bagi konsep, perasaan, dan keyakinan, manakala sisi yang satu lagi adalah luaran, tempat segala-galanya menjelma. Mencuba mengubah luaran tanpa mengubah dalaman ibarat menggilap pantulan pada cermin tanpa menyentuh permukaannya. Ia tidak berkesan. Transformasi sebenar mesti berputik dari dalam keluar. Dan terdapat keindahan yang amat besar dalam hal ini, kerana ia bermakna anda memegang kuasa untuk mengubah segalanya pada ketika ini juga. Tidak kira di mana anda berada, apa yang anda miliki, atau apa yang telah anda alami. Cermin tidak menyimpan masa lalu. Ia memancarkan masa kini.
Dan saat anda mengubah frekuensi anda, imej yang dipantulkan, tanpa ragu-ragu, akan mula berubah dengan sendirinya. Jadi, tanyalah diri anda, apa yang alam semesta pribadi anda pantulkan hari ini? Adakah ia menunjukkan keselamatan atau kebimbangan? Kemakmuran atau kekurangan? Kasih sayang atau kebergantungan? Jawapannya adalah panduan anda. Dan berita baiknya ialah anda boleh menulis semula naskah itu pada bila-bila masa. Mulakan dengan perasaan. Pilih secara sengaja untuk merasa berkelimpahan sebelum sumber kewangan menjelma. Rasakan diri anda dicintai sebelum percintaan muncul. Rasakan diri anda bebas beban sebelum keadaan berubah. Inilah proses mengkonsepsikan dari dalam. Inilah proses mentafsir metafora kehidupan. Apabila anda mengubah representasi dalaman, proyeksi luaran tidak mempunyai pilihan lain selain turut berubah. Ia tidak dapat dielakkan. Ia adalah satu prinsip. Kosmos tidak menunjukkan pilih kasih, ia memberikan reaksi. Dan ia sentiasa bertindak balas terhadap intipati anda, bukan keinginan anda. Oleh itu, sebelum anda meminta, manifestasikan. Sebelum anda mencari, beresonansilah. Dan sebelum anda merungut, nyatakan rasa syukur. Kerana apabila anda berubah secara dalaman, seluruh dunia di sekeliling anda akan bertukar. Dan pada tahap inilah kewujudan berhenti menjadi perjuangan dan bertukar menjadi aliran berterusan. Fikirkan tentang seorang individu unik yang boleh mendapat manfaat daripada mesej ini, seseorang yang perlu mengingati kuasa yang bersemadi dalam diri mereka, dan kongsikan bahan audio-visual ini dengan mereka dengan segera. Kesempurnaan berkembang apabila disebarkan, dan setiap kali anda berkongsi ilmu, alam semesta akan mencari jalan untuk membalas anda. Saya merakamkan penghargaan saya yang mendalam atas kehadiran anda bersama saya pada hari ini, kerana telah mengabdikan akal budi dan jiwa anda untuk sesuatu yang agung. Teruskan di laluan ini, kerana rakaman seterusnya akan membawa anda kepada pendalaman yang lebih mendalam ke dalam perjalanan transformasi ini. Saya menanti anda di sana.